Sebab body manusia atau badan manusia ni, dia akan kembali pada asal adalah dalam masa 48 jam hingga 72 jam. Dalam sepanjang punya rawatan, kan dalam pengalaman-pengalaman sebelum ni ada kira macam mungkin dah belas tahun dah kalau ikutkan total daripada ni kan. Ada tak klien ataupun customer yang datang komplain kata rawatan ni tak menjadi, makin sakit lah. Ada tak yang datang yang betul macam tu? Untuk majoriti lah, kita ambil majoriti lah, ataupun keseluruhan lah, tak ada. Tapi kebanyakan yang datang, cuma dia datang balik, sakit lain. Contoh macam saya semalam satu kes, dia dah sakit lutut 2 tahun lepas. Tapi bila datang balik, sakit lain, sakit otot. Bila kita check, rupanya otot dia lah sebelah lain, imbalance. So bila kata kalau banyakkan yang datang kat saya, kebanyakan 1, 2 treatment, selalunya selesai. Tapi kalau pada risikonya pada otot, dia ambil masa otot ni sebab kita nak develop otot yang baru. And then adalah senaman dan workout yang penting untuk menimbulkan otot tu untuk memegang part-part yang tertentu. Maksudnya dia ada case by case lah, tengok pada keadaan orang tu lah. Mana tak lah, orang kata datang-datang urut sekali dah selesai. Tak. Kan ada mungkin ada yang baru-baru tu mungkin boleh selesai awal kan. Betul. Kalau yang dah lama tu mungkin ambil masa lah. Itu yang dipanggil rawatan susulan tu kan, betul? Betul. Biasa berapa kali susulan biasanya kalau katakan orang tu ada masalah dah bertahun tu, contohlah dia sakit lutut ke apa ke, dia datang, kalau serius punya ataupun benda tu dah lama, biasa berapa lama yang diperlukan susulan tu? Susulan. Okey, untuk rawatan susulan kalau kita ikut orang kenapa Melayu lama, kita ambil orang Melayu. Kita kena urut 3 hari berdedek, betul? Pernah dengar? Pernah. Okey. Sebab body manusia atau badan manusia ni, dia akan kembali pada asal adalah dalam masa 48 jam hingga 72 jam. Satu 3 hari berturut. Macam juga ais, dia akan 3 kali. Lebih dari 3 kali dia tak boleh lah. So bila badan dah menimbul kembali pada asal ni kan. So kita, apa tugas kita sebagai seorang perawat kan? Itulah rawatan susulan. Sama ada yang pertama kali, kedua dan ketiga. Itu adalah rawatan 3-3. Dan rawatan susulan ni adalah body maintenance. So setiap bulan, itu maintenance kita. Okay. Kalau kita tengok lifestyle mostly sekarang ni, di Malaysia ni, ramai yang hidup dipanggil lifestyle sedentary. Sedentary ke sedentary macam tu lah dia punya sebutan tu. Bermaknanya lifestyle sedentary ni lifestyle yang banyak duduk. Sama ada orang tu duduk kerja office, geng-geng designer ke, geng-geng editor ke, yang kadang-kadang 10 jam, 12 jam, kadang-kadang sambung boleh rotate sampai ke pagi duduk.